Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najih Binti Yaakob. Saya pemegang nombor mereka A214750. Baiklah, dalam video ini saya akan membentangkan tajuk Tajdid dan Islah dalam Islam. Baik, kita mulakan dengan pengenalan. Dalam jam hari ini kita dapat lihat perubahan berlaku dengan sangat cepat, terutamanya disebabkan oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Di Malaysia sendiri, kita boleh nampak bagaimana media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya telah menjadi platform utama dalam menyebarkan pelbagai pandangan termasuk berkaitan dengan agama. Masalahnya, apabila terlalu banyak maklumat tanpa tapisan yang jelas, masyarakat mula menjadi keliru tentang ajaran Islam yang sebenar. Jadi, dalam situasi ini, konsep tajdid dan islah menjadi sangat penting sebagai panduan untuk membetulkan semula kefahaman tersebut. Seterusnya, mari kita lihat isu utama. Isu yang pertama ialah kekeliruan antara perubahan dan penyelewengan. Di Malaysia, kita boleh lihat ada perbincangan tentang isu-isu semasa seperti gaya hidup, perangai wanita dan juga cara beragama yang sering menjadi perdebatan. Ada yang beranggapan bahawa untuk nampak moden, ajaran agama perlu diubah mengikut zaman. Sedangkan hakikatnya tajdid bukan mengubah agama, tetapi mengembalikan kepada ajaran asal yang lebih tulen. Dalam masa yang sama, ada juga yang terlalu bebas mentafsir agama berdasarkan pendapat sendiri tanpa merujuk kepada sumber-sumber yang sahih. Ini boleh menyebabkan salah faham dalam masyarakat. Isu seterusnya ialah isu yang kedua, iaitu kewujudan dua golongan ekstrim. Dalam konteks Malaysia, kita boleh nampak ada pihak yang terlalu konservatif sehingga menolak sebarang perubahan walaupun perkara itu tidak bercanggah dengan Islam. Sebagai contoh, ada yang menolak pendekatan baru dalam pendidikan atau dakwah hanya kerana ia berbeza daripada kebiasaan. Manakala di satu pihak lagi terdapat golongan yang terlalu liberal yang menerima semua perkara tanpa tapisan, iaitu termasuk ideologi luar yang tidak selari dengan ajaran Islam. Jadi, kedua-dua golongan ini sebenarnya menunjukkan ketidakseimbangan dalam memahami agama. Selain itu, pengaruh globalisasi dan media sosial juga sangat jelas di Malaysia. Ramai dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan yang muda, mudah terpengaruhi dengan trend atau pandangan yang viral tanpa memastikan kesahihannya terlebih dahulu. Sebagai contoh, terdapat banyak konten agama di media sosial, di TikTok, di Instagram, tetapi tidak semuanya yang datang daripada sumber yang betul dan sahih. Ini boleh membentuk pemikiran masyarakat secara tidak sedar. Seterusnya, kesan daripada semua ini semakin jelas apabila kita melihat peningkatan masalah sosial dalam masyarakat hari ini. Di Malaysia, isu seperti keruntuhan akhlak, pergaulan bebas serta krisis dalam institusi keluarga bukan lagi perkara asing, malah semakin membimbangkan dari semasa ke semasa. Jika diperhatikan, masalah ini bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, tetapi turut memberi kesan kepada remaja dan generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara kita. Keadaan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa usaha islah yang dilakukan setakat ini masih belum cukup berkesan dan perlu diperkukuhkan dengan lebih serius. Oleh itu, pendekatan yang lebih menyeluruh amat diperlukan, bukan sahaja melalui sistem pendidikan tetapi juga melalui peranan keluarga, masyarakat serta penggunaan media sosial yang lebih beretika dan lebih bertanggungjawab. Baik, kita lihat pula kepentingan tajdid dan islah. Pertama, tajdid membantu umat Islam menilai setiap perubahan yang berlaku dengan lebih bijak dan berhemah supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan ideologi luar yang tidak selari dengan ajaran Islam. Dalam dunia yang serba moden ini,
keupayaan untuk membeza antara perkara yang selari dengan agama dan yang bertentangan dengannya amat penting bagi memastikan identiti umat Islam terus terpelihara. Kedua, Islah pula berperanan dalam memperbaiki keadaan masyarakat secara lebih praktikal, bukan sekadar pada tahap pemikiran tetapi juga dalam kehidupan seharian seperti melalui pendidikan, dakwah dan pembentukan akhlak. Dalam konteks Malaysia, pembaharuan dalam sistem pendidikan sangat penting supaya pelajar bukan sahaja menghafal tetapi juga memahami, menilai serta mampu berfikir secara kritis terhadap isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Dari sudut analisis kritikal, pada pandangan saya, masyarakat di Malaysia masih belum mencapai keseimbangan sepenuhnya dalam memahami konsep kajian Islam. Hal ini dapat dilihat melalui perbezaan pandangan yang agak ketara dalam pelbagai isu semasa di mana ada pihak yang terlalu tegas sehingga menolak perubahan dan ada juga yang terlalu terbuka sehingga menerima sesuatu tanpa tapisan yang jelas. Keadaan ini menunjukkan masih wujud kekeliruan dalam memahami batas sebenar pembaharuan dalam Islam. Oleh itu, pendekatan yang paling sesuai ialah wasatiyah, iaitu kesederhanaan, di mana kita menilai sesuatu perkara berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah secara seimbang tanpa terlalu keras atau terlalu bebas. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, kajian Islah merupakan konsep yang sangat penting dalam memastikan Islam terus relevan dalam menghadapi cabaran dunia moden, termasuk dalam konteks masyarakat di Malaysia. Namun, pelaksanaannya mestilah disertai dengan kefahaman yang tepat dan perpandukan sumber yang sahih supaya tidak berlaku salah tafsir yang boleh mengelirukan masyarakat. Selain itu, kita juga perlu mengelakkan dua sikap ekstrim dan berusaha mengamalkan pendekatan yang lebih seimbang dalam kehidupan seharian. Dengan keseimbangan ini, usaha kajian Islah dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan serta mampu membentuk masyarakat yang lebih harmoni dan berdaya saing. Pembaharuan yang sebenar bukan mengikut arus zaman, tetapi memastikan kita tidak hanyut daripadanya. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.